Bayangkan satu kuil gergasi bukan dibina tapi dikorek keluar dari satu gunung batu. Mustahil. Inilah rahsia India. Di India, tersembunyi sebuah keajaiban bernama Kailasa Temple. Yang buat orang meremang, ia bukan dibina batu demi batu, tapi dipahat terus dari satu batu gunung tunggal. Kuil ini digali dari atas turun ke bawah. Silap potong sikit saja, seluruh struktur boleh rosak. Dianggarkan lebih 200,000 tan batu dibuang untuk membentuk kuil ini. Semua itu berlaku sekitar abad ke-8 tanpa mesin moden, tanpa kren, tanpa teknologi canggih. Ia terletak dalam kompleks Ellora Caves dan sampai hari ini, cara sebenar mereka merancang dan menyiapkannya masih jadi tanda tanya. Adakah ini sekadar hasil kerja ribuan tukang mahir atau ada teknik kejuruteraan yang hilang ditelan zaman? Kalau manusia zaman dulu mampu buat keajaiban macam ni, apa lagi rahsia sejarah yang kita belum bongkar?